Kalau mau pergi swasta kan mahal gitu. Mau pergi, kadang kalau mau pergi hospital mau buat temu janji. Kebetulan ada buat saringan yang macam ini, kita datanglah. Yang paling kami suka di sini ada seorang dokter untuk menilai kami punya tahap kesihatan lah. Saringan kesihatan di Nadi ini mudah, dekat untuk maksudnya dikunjungi lah, dan percuma. Pendapat saya Nadi Kesejahteraan ini membantu dari segi komuniti untuk mengetahui tahap kesihatan masing-masing, dan meningkatkan lagi tahap kesedaran masing-masing dalam menjaga kesihatan lah khususnya. Memang banyak kebaikan dia yang selalunya kita tidak tahu apa yang berada di dalam badan kita. Jadi dengan saringan kesehatan ini kita akan tahu tahap gula kita di mana, kolesterol kita di mana. Jadi kalau dapat keputusan tuh kita tahu macam mana mau menjaga terutama makanan lah. Malah kita sama-sama buat saringan kesehatan supaya kita sama-sama sehat. Jangan terlalu yakin. Pemandu lori tak boleh nampak anda. Sempat ni. Alamak kereta! Satu kesilapan boleh meragut nyawa. Daripada minat menjadi matlamat, Mahir berdedikasi untuk memberi inspirasi kepada alumni dan mengangkat komuniti setempat. Assalamualaikum. Nama saya Siti Safina binti Halim. Saya Ayuni, ahli nadi kancung darat. Saya ahli nadi kancung darat Banting. Bagi saya program nadi ni baguslah. Saya rasa sangat seronok bila dapat join aktiviti dalam kelas nadi Mahir Jahit ni. Sebab dia banyak memberi manfaat kepada komuniti setempat lah. Suasana ni nampak ceria dan tenaga pengajar pun sangatlah mesra. Memang nampak bermanfaat dan sesuai untuk sesiapa yang nak belajar berjahit, nak tingkatkan asas kemahiran berjahit ke. Dengan adanya projek baju sekolah, kami pun diajar daripada asas macam mana menjahit daripada asas, dan macam mana menggunakan kemahiran yang ada tu untuk menjana pendapatan. Jadi saya sangat berterima kasihlah kepada Nadi Mahir. Yang berminat dalam jahit bolehlah join. Saya harap lepas ni lagi ramai akan menyertainya. Terbaik Nadi Mahir Jahit. Nadi Bengkel Jahit lebih daripada sebuah bengkel jahitan. Ia adalah platform pembangunan untuk memupuk pertumbuhan, kerjasama dan inovasi. Direka untuk membantu alumni Mahir Jahit meningkatkan kemahiran dan memperluas potensi pendapatan. Sebagai tanda pencapaian penting ini, kami dengan bangganya memperkenalkan uniform baru Nadi Bengkel Jahit, lambang identiti, keyakinan dan kebersamaan antara semua alumni kami. Nadi Mahir Jahit.
Assalamualaikum, nama saya Siti Safina. Saya berumur 41 tahun, bekerja sebagai leader dan juga membuat piping lah. Saya tahu mengenai program ni daripada Pusat Nadi berhampiran lah, iaitu Pusat Nadi Kancung Darat. Sebelum saya menyertai Nadi Mahir Jahit ni, saya ada sedikitlah kemahiran asas menjahit, tapi saya menyertainya untuk meningkatkan lagi kemahiran yang ada lah. Pada pendapat saya lah ya, baju uniform sekolah Nadi ni, dia jahitan dia kemas, bila gosok dia mudah dan dia cantik lah. Saya harap kawan-kawan di luar sana menyertai program Nadi kerana banyak kursus-kursus Nadi Mahir yang ditawarkan. Harapan saya pada produk uniform Nadi ni dapat diterima oleh masyarakat lah. Semoga usaha kami ni berjaya. Assalamualaikum, nama saya Nadiatul Asmira binti Abdul Rashid. Umur saya 34 tahun dan saya merupakan alumni Nadi Mahir Jahit. Tugas saya di sini ialah mengendalikan mesin 3 benang dan jahit tepi. Saya dapat tahu tentang program ni daripada sepupu saya. Jadi saya terus mendaftar di Pusat Nadi Berdekatan iaitu Nadi Kancung Darat. Saya menyertai program ni kerana saya memang minat menjahit dan saya minat belajar benda baru, teknik yang baru. Jadi dengan sertai program ni, saya rasa saya dapat asah lagi minat saya dalam bidang jahitan ni. Dengan bekerja di bengkel ni, saya dapat belajar menjahit baju dengan lebih kemas, ikut standard yang baik dan dapat menghasilkan baju uniform sekolah Nadi yang berkualiti. Kualiti baju uniform sekolah Nadi ni, jahitannya sangat kemas, kainnya sangat selesa. Bagi saya sesuai untuk kanak-kanak pakai sebab kainnya tidak terlalu panas, mudah digosok dan saya harap baju ni dapat diterima baik oleh orang ramai kat luar sana. Harapan saya untuk program Nadi Mahir ni adalah untuk menarik lebih ramai lagi orang kat luar sana untuk join program ni, untuk dapat mengasah lagi kemahiran yang ada, menjaga pendapatan yang baik dan program ni percuma tau. So, jom ramai-ramai kita join Nadi. Pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia melihat jurang capaian internet di antara rakyat di kawasan bandar, luar bandar perlu dirapatkan. Memang payahlah untuk budak-budak sekolah sebab mesti pergi ke bandar untuk dapatkan line daripada mana-mana pencawang lah. Kami ada mencari kawasan tuition kan, tapi kebanyakannya agak jauh dari kawasan sinilah. Dalam kelas tuition ada dalam 20 ke 30 orang lah begitu dalam satu masa. Kalau time belajar macam susah lah memfokus, distract dengan kawan-kawan lagi. Disebabkan perkampungan ini di atas air, jadi dorang punya pengetahuan tentang teknologi, tentang internet ni dia kurang lah. Jadi hadirnya Nadi ini dapat membantu mereka lah. Hanya dengan mendaftar sebagai ahli Nadi secara percuma, mereka boleh menggunakan perkhidmatan yang ditawarkan di Nadi. Alhamdulillah, Nadi sudah ada di SIM-SIM ini. Budak-budak pun senang belajar. Nadi ni dia ada tawarkan kelas tuition. Tuition tu baguslah, dia online, tenaga pengajarnya pun bagus. Kalau mau fokus tu lagi senang lah berbanding dengan kalau tuition di luar. Kami sebagai penduduk kampung pun boleh menggunakan Nadi itu kerana dekat, tidak jauh daripada tempat kami ini. Jalan kaki saja dalam 5 minit boleh sampai. Daripada tuition, Nadi ni ada menawarkan banyak kemudahan. Contohnya macam kemudahan mau akses internet, cari maklumat tu lagi laju lah. Mau buat kerja sekolah pun makin senang lah. Petugas di Nadi pun peramah. Kalau ada masalah, orang cepat siap mau tolong. Bagus untuk ekonomi setempat. Lebih banyak program yang dianjurkan oleh pihak Nadi lebih baik berkaitan dengan keusahawanan ataupun yang berkaitan dengan pembelajaran anak-anak. Kami harapkan begitulah, lebih banyak program-program yang akan dianjurkan oleh pihak Nadi. Nadi ini adalah Nadi pertama yang mencapai kelajuan 1 gigabit per second. Ini mungkin boleh jadi satu contoh. Jadi kita nak bawa rakyat di sini dapat akses kepada internet dan menggunakan internet dengan bijak dan selamat. Terima kasih kepada kerajaan kerana sudah menyediakan Nadi ini untuk penduduk SIM-SIM. Sangat bersyukurlah ada kemudahan seumpama ini di kawasan kami.
Ya. Kalau kita dah anak, pergi bercuti dekat pulau, Sabtu Ahad ni okey tak? Pulau? Ada apa kat situ? Well, ada banyak benda kita boleh buat. Pertama, kita boleh pergi pantai, kita boleh tengok sunset, kita boleh Kenapa diam ni yang? boleh pergi mancing. Saya kan suka kalau pergi mancing. Lepas tu kita boleh ambil gambar dan kita boleh jalan-jalan sambil pegang tangan. Ya, best. Sayang. Kenapa sayang? Okey tak? Tak ada apa. Jika anda memandu laju, anda mungkin akan kehilangan orang tersayang. Tidak pernah sangka sambal tuar resepi turun-temurun ibu saya ini kini menjadi sumber rezeki saya. Assalamualaikum, nama saya Eri binti Dusun. Saya merupakan pengusaha sambal tuar kuyun berasal dari Tamparuli, Sabah. Sebelum saya memulakan perniagaan ini, saya ni cuma seorang suri rumah sahaja. Saya mula belajar buat sambal tuar ini sebab suami saya suka sangat makan dan saya mula belajar sendiri hasil daripada tunjuk ajar ibu saya, resepi asal dari ibu saya sendiri, dan kemudian saya cuba menjual kepada rakan-rakan saya dan mendapat sambutan, dan dari situ saya mula timbul minat untuk berniaga. Walaupun pendapatan masa itu tidaklah banyak sangat, tapi saya tetap gembira dan terus bersemangat untuk membuat dan menjual sambal tuhau ini. Pada awal perniagaan itu, saya langsung tidak menggunakan mesin. Saya cuma ada peralatan yang ada di rumah dan semua bahan-bahan saya potong menggunakan pisau. Nasib baik pada masa itu anak-anak saya sangat membantu saya. Namun 3 tahun pertama saya berniaga tu, saya hampir putus asa. Bukan saja saya kekurangan peralatan dan juga tempat saya beroperasi itu kurang sesuai, tetapi juga bila saya cuba memasarkan ke kedai-kedai, ada yang menolak dan sinis dengan saya, dan mereka katakan produk saya ini tidak akan mendapat sambutan dan tidak akan pergi jauh lah. Pada masa itu saya rasa sangat kecewa dengan penerimaan orang terhadap produk saya. Satu hari kawan saya ajak saya sertai kursus nadi, dan daripada situ saya mula tahu ada banyak program-program yang nadi tawarkan. Saya mula aktif mengikuti program keusahawanan di nadi ini, dan saya belajar untuk hasilkan visual seperti poster, stiker, bagaimana kemaskinikan profil syarikat, dan juga cara-cara memasarkan perniagaan di Instagram dan juga di Facebook dan juga di beberapa platform yang lain. Saya juga mengikuti program Nadi Mahir, di mana saya belajar mengambil gambar produk supaya kelihatan lebih menarik dan cantik untuk saya promosikan di media sosial. Kini sejak saya pasarkan secara digital, perniagaan saya semakin berkembang. Jadi proses untuk pembuatan sambal itu pun telah dinaik taraf, sekarang menggunakan mesin. Produk sambal ini juga telah menarik pelanggan bukan saja di dalam Malaysia, tapi juga di luar negara seperti di Australia, Korea dan juga di Singapura. Saya juga mula menggalakkan anak-anak saya supaya menyertai program-program di Nadi, sebab saya percaya program yang ditawarkan di Nadi ini membawa banyak manfaat untuk mereka. Terima kasih Nadi kerana banyak membantu dan membimbing saya dalam memasarkan perniagaan saya ini. On soy.
dunia digital penuh dengan kandungan ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Dengan AMSA, internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita. Assalamualaikum, nama saya Ramtini Waiti binti Ramli. Saya adalah pengusaha kraft di negeri Sarawak dan saya mempunyai syarikat yang bernama Seri Gedong. Dan saya bermula bertenun pada 2006 dan belajar bertenun di Kraft Tangan Malaysia di Kuching, Sarawak. Pada 2013, saya berhenti kerja dan balik kampung bersama adik saya. Masa tu kita balik kampung untuk menjaga ibu bapa saya yang dah berusia. Dan sebenarnya saya tak terfikir pun nak jadikan Songket ni satu perusahaan saya. Dan pada 2014 saya mula bertenun di kampung, manakala adik saya pula bekerja sebagai guru taska di gedung. Saya mula menerima tempahan dan pada 2015 tempahan saya semakin meningkat dan saya terpaksa mencari rakan-rakan saya dan juga orang kampung untuk membantu saya ketika itu. Ruang yang kami gunakan untuk bertenun tu tak besar dan kami terpaksa berhimpit. Dan saya membuat keputusan untuk buat satu lagi pusat tenun di kampung saya. Saya gembira bila saya dapat membuat ataupun menjalankan perusahaan yang saya buat ni lah. Tapi kadang-kadang saya terfikir, saya juga takut, risau nak uruskan. Boleh ke tidak saya uruskan ni seorang diri? Bila saya mula tertekan, saya bercakap ataupun bercerita dengan adik saya. Satu hari tu saya ke Nadi untuk photostat kerja-kerja saya. Kemudian saya terkejut bila saya lihat banyaknya program-program yang dianjurkan oleh Nadi. Sejak tu saya mula mendaftar dan menyertai program-program yang ada di Nadi. Saya menyertai program kesejahteraan kendiri di mana saya belajar tentang mengurus tekanan yang saya hadapi. Saya ikut kelas webinar, saya ikut saringan kesihatan untuk pastikan saya sihat secara fizikal dan mental. Untuk saya uruskan perniagaan saya. Sebelum ni saya banyak luahkan ataupun bercerita dengan adik saya cara menyelesaikan apa-apa je masalah untuk perniagaan saya. Sekarang Nadi pun ada banyak memberi sokongan kepada saya. Saya pun ada ikut beberapa kelas seperti cara hasilkan visual, membuat video untuk mempromosikan perniagaan saya. Dengan sokongan Nadi, pada 2023 saya memenangi anugerah usahawan terbaik peringkat Sarawak dan dengan itu saya telah dibawa oleh Nadi ke Barcelona untuk mempromosikan usaha saya membawa perniagaan ini ke platform digital. Terima kasih Nadi kerana telah membantu saya dan banyak memberi sokongan kepada saya serta memberi panduan untuk saya menguruskan perniagaan ini. Mungkin sukar untuk saya berada di sini tanpa Nadi. Terima kasih Nadi.
Kayu yang banyak saya gunakan adalah kayu jati polis sendiri. Salah satunya produk saya adalah ukiran, meja, tongkat saya banyak buat. Bermula daripada 2022, waktu tu fokus mata-mata pondok frozen termurah di Perlis. Tak ada lagi rasanya yang RM1 dekat Perlis. Kita ada macam-macam jenis rangkaian produk. Roti Arab dan roti Bengali nombor 1 di kedai kami. Persekitaran saya, tempat saya tak ada perkhidmatan begini. Jadi buatkan saya menceburi bidang ni untuk mudahkan pelanggan-pelanggan scan, photostat di kawasan saya. Sebelum saya menyertai Nadi ni, dia macam banyak daripada offline. Lepas terlibat Nadi ni, banyaklah ajak secara penggunaan online, cara nak promosi media sosial macam mana, teknik-teknik yang digunakan tu macam mana. Dia tolong design stiker, dia tolong print itu ini bagi cantik-cantik, semua orang yakin nak beli. Nadi mahir foto. So daripada situ, kalau sebelum ni sekadar tangkap gambar saja, tapi sekarang customer sekali toleh pun boleh nampak apa benda yang dia orang nak cari. Ada jugalah peningkatan lepas join Nadi ni, engagement orang banyak tengok page kita. Saya dapat banyak sangat tempahan. Kan saja di serata Malaysia, malah ada juga yang daripada Brunei dan juga Singapura. Walaupun pondok kita ni orang kata biasa-biasa, insya-Allah dia boleh pergi ke sampai antarabangsa punya peringkat. Saya inginkan kedai fizikal supaya mudah untuk pelanggan datang berurusan dengan saya. Offline pun boleh, online pun boleh. Program hari ini saya sangat-sangat happy dengan coach yang terbaiklah pada saya sebab segala penerangan dia very simple tapi mudah faham. Saya dapat banyak sangat info yang selama ni saya menggunakan TikTok Shop tapi sekadar orang kata mengguna secara biasa. Tapi bila hari ni datang saja training hari ni, banyak sangat ilmu yang saya dapat dan saya rasa saya teruja sangat untuk menjadikan TikTok Shop ni sebagai satu platform perniagaan online saya lah. Terima kasih Nadi sebab bagi kita peluang untuk join program ni. Terima kasih.